Macam apa yang nak buat hari ni? Alhamdulillah. Dia makan-makan sampai nak birthday Ihin ke? Bukan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay, Mira tahu. Apa? Hari ni dah genap setahun Ricu naik. Setahun bisa je bulan ni belum. Dia setahun. Setengah. Ya, 12 bulan, 15 hari. Selamat sikit. Terima kasih. Ya. Lah, janganlah lupakan dia. Ihin lah yang tubuhkan Rituna kan? Sebab Ihin yang menyelamatkannya. Bukan. Mana ada? Sebab dia masa tu tak ada kawan. Betul. Masa dia tak ada kawan, tak ada kawan. Lalu Mira lupa kita orang. Begitulah Ihin, demikianlah Ihin. Sebab Ihin berkawan dengan kuku. Tapi Ihin ni Fael lah. Aku tak pernah lupa Fael. Makanya Ihin, dia lupa kamu siap kamu ada Ihin dia je. Guna sebab dah ada orang lain. Ya. Sorry. Mira, nak tahu tak? Kita orang ni dah setahun dekat sini. Oh ya? Ya, dan apa yang nak buat hari ni? Konten mukbang makan ayam. Gempar. Sekali lagi, okey? Guna macam lapar sangat tu. Bukan kena semua. Benar apa faham tak? Banyak benar. Aku mau pulang. Mira tahu, untuk pengetahuan Mira, diorang ni sebenarnya adik-adik. Mana paling bungsu? Paling bongsu. Okey. Rola kau boleh keluar. Aku tua lah Drika, aku tua lah. Dia ni aku tua. Aku Tidak. muda, Fael aku muda. Yang ni sulung. Sulung bawa 2. Yang ni bongsu. Yang ni dia pun tak sama. Ni kau nak sulung? Yelah, aku sulung. Yang ketiga. So korang, kau sangka tak awal-awal ni kita daripada sementara dapat diserap jadi permanent? Tak sangka. Kamu best lah. Aku dah sangka, aku tahu. Dia tak sangka Pak yang ada. Dia. Kan kita dah happy kan? Itu dah. Tapi dia bertiga. Itu dah dah best. Alah, tak. Untuk pengetahuan okey, biar di sini lah aku bongkar. Mak sampai makan lagi. Iya. Dengar lu, biar lah aku bongkar. Dengar lu, aku mau bongkar. Ihin, aku mau bongkar nih. Oke, itu hari kan di masa kamu masuk, malam yang kamu terpilih tuh, malam itu juga Ihin bongkar rahasia. Wah, sebenarnya Ihin dapat. Tapi dia nak bagi tahu orang lain pun. Abel larang bagi tahu orang satu, tapi Fael dia bagi tahu. Itulah siapa Ihin bagi tahu dekat Pak Edu. Sebab dia suka Fael tolak. Ini dia semua orang juga. Dia. Sekarang tak. Alhamdulillah. Kau ni pun ada cinta lah Ihin. Enggak mau sama. Okey, sebelum kita nak makan, kita baca apa, Rina? Oh, Rina nak makan. Baca doa Rina. Ini orang makan ke setan? Sudah baca lah setan tu. Sudah baca lah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mira baca. Yang besi Mira punya tak? Okey, tak ada. Nak baca Ihin kan lelaki ketua. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. So untuk mata korang. Untuk mata korang yang disediakan air untuk korang. Astagfirullahaladzim. Korang. Kau makan pedas kah? Air untuk pesin untuk Mira. Air masak je tau. Kenapa separuh je? Ada pakai lipstick dia. Bahaya lah Mira. Ya weh, pakai lipstick dia weh. Boleh tak Mira sini? Boleh. So dia direct kiss, indirect kiss. Baru dah. Duduk je bro. So, sekejap air dulu. Cepat kan? Lambat lah. Mira tanya apa tadi? Cepat Ihin. Kita kena sekarang ke? Kejap lagi. Suruh kau handle. Ya. Bukan tak ada dia. Okey, jom kita tanya soalan lain. Bagi korang kan, Ihin dia macam mana? Daripada before dia serap permanent sampai sekarang. Bagi aku dia tak berubah weh. Adik tu nombor 2 guna. Dia guna pasir ke kau guna siapa weh? Tak apa, yang Rina aku top up je. Abang tadi boleh. Ada yang Macam mana nak Aku tak tahu dia basuh ke tak weh. Apa weh? Apa perbezaan yang korang nampak kat
atau dia serak permanen sampai sekarang? Tak ada beza, bagi dia sama je. Ada. Ada. Untuk first tu dia macam semangat berkonten. Lama-lama dia nak semangat. Passion untuk Pak Tapi cik ada dengan Rina, siapa? Oh, Wak mana kau pergi ambil sendiri? Mana Aci Pak yang besar dia kunci. Dia ambil kau yang bekas sini. Tak apa, biar dia kemas dulu. Kenapa pula dia macam ni serabut lah. Dia dulu, kalau dulu dia semangat, dia hyper, dia banyak buat lawak di konten apa tu ni. Sekarang dia macam tu senyap, dia macam Cendok dia macam los. Tapi dia los dah, ni dah diri dia. Dia jadi diri sendiri. Dulu nak dia pernah los lah. Teruk dia sampai mau keluar tim dulu dia macam sikit macam terperap. Tapi bila ada Mira dia macam okey balik. Saya rasa memang Miranya hadir. Apa? Bagi sekali tu senang sikit. Kalau Mira nak cukup kalau Mira Saya suka cebok. Seperti itu. Dah habis dah soalan weh, dah habis dah soalan. Mira dah tanya dah soalan. Aku tak ada. Tak ada, habis dah. So, itu sahaja konten kita pada hari ni. Korang. Mira tanya. Mira tanya. Ihi je tak dengar tadi. Tak ada soalan seterusnya. Mira tanya. Sepanjang korang dekat AI team kan, korang kan mestilah. Sekejap, Ceri. Kalau sepanjang korang. Aduh. Lagi. Sepanjang korang dekat AI team kan. Ya. Yang betul lah. Ada ayat je. Lagi ambil minum ayat ni loh. Apa dia? Minum? Makan minum je Boleh lah. je, boleh je. Tak Mam. Kita kan selalu kongsi. Ni ambil minum ni. Share. Tak mahu makan Mira. Nah lah belum. Okey, ni. Sepanjang korang dekat AI team kan. Kan Minum ni elok Ina. banyak Ina. Kau macam tu tak elok orang tengok. Cepat. Basah. Berani. Sedap. Mira serabut je weh. Mira tak boleh kontrol ramai-ramai macam ni. Okey. Sedap dah ni kat rumah mana eh? Ni apa weh? Ni grup apa? Okey, Mira tanya soalan tadi. Mira tak nak. Mira dah stres. Okey. Rina ayam mana tak ada. Ni ayam ni tak? Ada. Ayam ni. Ibu. Mira tu soalan kita ni. Okey. Mira tanya soalan ke? Tak ada. Ni. Soalan Mira lambat lah. Okay. Dah Sepanjang boleh. korang dekat AI team, kan banyak benda yang korang lalui sama-sama. Apa best moment yang korang ingat sampai sekarang? Yang izin kau. Tak kisah lah, tak kisah. Tapi sepanjang korang kat AI team, korang buat apa? Korang dapat apa ke? Nino je makan banyak sangat. Apa dah cigit nanti. Achievement ke? Iya dia gila. Kenapa dia jawab soalan ni? Jawab. Pak jawab dah tadi kau tu jawab. Korang makan memang lupa. Jangan bawa mami rasa kan. Soalan Mira tadi. Kenapa ya serabut sangat Bawa ni? mami rasa. Tak, macam mana nak jawab dia tak habis soalan. Habis dah. Tadi dia bercakap lagi. Korang dah cakap dah. Aku tak dengar apa yang dia cakap. Arif, tolong Mira. Arif pun tak mau dengar cakap Mira. Mira lapar. Tak dah, Mira dah tanya 2-3 kali dah. Los. Mira dia dapat semangat supaya orang boleh interact dengan suara Mira. Kami dah macam zoo dah. Okay macam ni. Mak weh, pinjam. Pinjam sekejap ah. Dia dah guna baru dia nak pinjam. Dia dah sedapnya. Tanya dah, ini tanya dah pula. Untuk pengetahuan korang, untuk pengetahuan korang, orang pertama ajakin pasal FYP, masuk ajakin untuk kembang lagi nama ke apa? Mak weh. Ada diri kan. Ini waktu era Mak Wei ada. Wey, dengar? Mak weh ni ada lebih ni. Nak? Apa tu? Ayam gepuk, tapi Rina Dia dah. lagi makan Nuha dah lagi. Perfect lah. Lagi makan yang buffet. Mengajar. Lepas ni kami pergi jumpa Nuha lah. Ini kau tes apa ni? Kata 700 sos. Oh, memang macam ni. Borak lah. Aku nak dengar orang borak je ni. Mira. Kenapa Mira? Serapat, Mira serapat lah dia. Apa cerita lah cerita? Dia terlalu hyper. Cepatlah weh soalan. Tanya balik. Apa best moment korang kat sini? Achievement ke? Ya, ai. Tapi
payah tu. Ayat tak sedapnya ambil. Allah. Oh, jangan. Gagal tu nak air tau. Wait. Mina tak kira sini. Apa ni? Ihin nak buat tanya. Mira baik kali dah tanya. Tapi Mira tak jawab apa. Kita orang memang kena hyper. Ha. Dia bercakap ke tadi? Cakap orang tak jawab lagi. Orang dia biar. Oh, lupa. Sorry. Kau lah tadi. Main-main. Aku dah jawab. Bye-bye air lah. Soalan Mina, Mina. Best moment. Best moment. Siapa yang jawab kan? Best moment. Tak ada orang jawab lagi. Sebab dia ajak ni jawab. Mana dia jawab? Mina ada mana dia? Dia dah jawab tadi dia Ha. nak. Soalan lain pula. Oh, kira. Sorang-sorang lah jawab. Saya dah jawab. Aku ke? Mami dah jawab. Aku pula. Aku tak tahu korang borak pasal apa ni. Mami ni. Kan kita dah setahun. Ni apa baru kita. Media sini setahun. Tak takut dah makan. Mau lah. Saya kira tak nak jawab. Dah kan ni. Cuba relax sikit je. Jadi makan dah sopan-sopan. Nak bagi nampak best. Mira kawan baru lagi. Ah. Mira tak ada kecap. Ihin try tanya soalan Mek tengok. Bukan, kalau dia tanya, diorang intai kat diorang 3 je. Tak apa, So, Mira Mira boleh dapat. Ni jawapan tadi Mira tak dapat jawapan tadi soalan. Apa Betul. perubahan diri korang sebelum masuk AI dengan lepas masuk AI? Cabi. Cabi. Saya nak jawab juga. Kalau saya dulu memang seorang yang takut dengan kamera. Tapi Sekarang dah okey sikit. Pak, sejak ada Nuha. Ya, betul. Sekarang saya bahagia, dulu saya tak bahagia. ya. Okay, Pak. Apa soalan ni? Kakak Mira tanya apa ni pengalaman bahagia hang? Tak ada bahagia. Perubahan. Aku dia bahagia betul. Aku tahu. Aku tahu Pak El. Sikit je. Siapa nangis-nangis nak Pula. Nangis apa? Ada lah yang tu. Tak boleh bagi tahu lah yang tu. Tak baik ke? Ai bukan. Yang tahu tu. Jamak weh. Jamak weh. Salam imam. Okey Mira. Mira pula dah. Mira. Aku duduk tak kuih. Kuih apa ni? Tak jadi karipap botot. Weh karipap mak awet weh karipap mak awet. Sorry. Jual. Weh, siapa makan lagu? Weh, siapa makan mimpi mak weh? Dia suruh kunci. Aku dah kunci. Oh, kau lebih-lebih lah. Kelakar. Tapi mak awet memang asal berisi. Janganlah tegur ya, aku baru nak akhir ni. Dia punya pinggang nampak. Keluar sikit, dia keluar sikit. Suka Diam. Cakap lagi. Apa weh Nuha suka yang macam tu? Ya, dia boleh tarik pinggang gini. Baru dah ada baby. Orang tanya soalan ni. Jawab. Tu orang tu. Baik dah bisa aku dulu Mira. Kau sini dah. Kau. Kenapa? Tak dulu. Tak lah Mira okey je. Okey kau lah yang bantu. Macam baik ya, Nina ni. Macam baik ya. Okey. Belakang tak ada Nina. Tak baik dapat ini. Tak baik. Jangan. Terina. Tanya pula dah tak. Mira tanya. Oh dulu. Dia tak nak tanya. Apa tak? Kalau In tanya, dia orang 3 tanya. Kita ingin dorang je, so nak Mira. Ha. Jawablah soalan tadi. Mira dah dapat. Tak ada soalan lain kan? Diamlah korang tu. Ha. Mira, cepat. Soalan apa? Okey lah. Tak tahulah soalan apa. Ha. Ni bagilah Ben, cakap. Mira bagilah. Okey, ini bagi soalan Mira Ben. Mira dah cakap. Orang. Cepat Mira cakap Mira. Apa first content korang buat untuk YouTube korang? Jangan tutup muka. Mana ada Mira tutup muka? Tanya elok-elok sebab mic kat sini. Jangan gambar Mira. Ini asyik barang Mira je lah. Cakap elok lah. Kan kita orang boleh cakap elok. Bukan dia. Mira nak pergi toilet. Ah. Mira cepat Mira. Mira. Tak Ina ambil. Ina boleh faham. Cepat sikit. Ina apa?
Kita nak prank Palau ni. Dia kejahat sangat. Kita nak prank Palau ni. Dalam 5 Mira minit. minta maaf tau. Mira. Mira sorry. Dah tahu tadi. Ini dah bagi tahu aku tadi. Betul lah ini macam masa dia tanya soalan. Aku cakap Ini pressure. tak faham. Tadi je kita orang ni. Ada ah. Maksud tak ada ah. Simple je. Ya. Dia memang jahat guys. Aku nak balik tahu. Bagi nangis lah, bagi nangis. Adam. Duduk. Sila. Okey. Okey. Dah kenyang. Dah kenyang. Malah korang makan. Cepatlah, korang lah. Okey. Tak ada lah. Kajak biar aku. Soalan ni. Cepat soalan. Tahan. Soalan tadi lah. Mira tanya. Apa first content korang buat untuk YouTube korang? Una. Dia tengah ni. Aku dengar. Nampak Fokus. Fokus lah ni. Fokus Jawab lah soalan Mira. First content Dia makan tak? Dia makan macam tak makan tau. Makan tu. Makan macam kucing tu eh. Takut nanti macam Pak Wei. Weh, cik. Makan betul hari ni. Hari ni kau tengok ni ke? Sorry Mak Wei. Dia nak mau perasaan Mak Wei. Apa Juna? Comel tau lama-lama boleh buat. Janganlah kacau soalan Mira tak jawab lagi. Jawab tak ada. Apa dah mu ni? Mak Wei tu terus jaga. Malu ganggu. Okey, tadi apa dia tadi? Lupa dah. First content ah. Mira Okey, first content ah. Okey. Cepat. Kita nak shoot nanti kakak marah. Mira keluar Mira lambat ni buat apa? Cepat tanya. Kita kejap ke? Okey. Lanjut lah dah. Mana? Okey. Tak mau makan duduk. Alah. Kita nak tengok apa tak penting. Mak Wei tu. Kalau ingin tanya tak? Kalau ingin tanya tak? Tak lah. Saya ingat dia tanya. Dia makan sampai selesai dah. Okey, korang fokus. Cepat. Mira tanya. Tadi first content ah. Tak. Ya lah, Una 10 kali dah 10. Bukan soalan baru. Boleh. Duk. Aku dia kat aku potong. Tak jawab tahu nak. Mak depan kau. Ya siapa kau ni? Okey. Cepat. Okey, first ini ingat tak first content kita? Okey, aku tunggu aku sampai pukul 3 pagi ke aku sampai dekat pos. Tapi dia ingat Rina je. Kau tu sampah, plastik sampah je. Pipis gila kan? Dia pakai western tu kan. Oh yang kau pakai ni plastik sampah. Sekarang tak boleh doa sebab ia ada Mira tak suka nak shoot content kan? Ya. Sorry korang. Tak apalah. Shoot je lah. Kenapa tak shoot lagi? Makan fokus betul. Ijaz ganti nak t-shirt. Dah, asal kan nak buat ni. Cuna je. Dulu Asyik okey tanya. dia keluar dengan Ifah. Cuna naik je. Asyik bawa Mira. Iya, Asyik dia suruh jaga Mira hati tanya nak soalan. apa? Mira macam Mira okey je lah tanya soalan. okey, mana tahu dia punya hype. Mira tanya soalan, saya hypekan sikit lagi. Okey, korang macam tu. Kau tak pressure dia macam tu. Okey, okey. kita je lah natural Bagi dia. dia fokus. Sebab korang pun tak fokus tadi. Dia baru ni pressure. Kita tak nak tengok Mira. Kau ni Ihin. Kenapa macam salah Mira? Kenapa lah ini? Asyik nak buat Mira dah. Ini macam ni. Kadang-kadang. Lambat dah kita. Tak ada soalan lah. Macam mana? Okey, tanya dia orang macam ni lah. Korang rasa ni konten apa macam tu? Tanya. Tanya dia, tanya kat dia orang. Korang rasa ni tajuk untuk konten apa? Kau rasa tajuk apa best untuk konten? Okey, pernah Mira Sat. tanya saya tak nak jawab. Betul, ingat kan? Sat, bagi dia. Okey. Mira tanya. Korang rasa ini sesuai? Sampah lah Una pun. Rina. Okey, tanya. Mira tanya, korang rasa tajuk untuk konten ni sesuai apa? Okay, Satu, action. Kenapa suka Mira macam ni? Nanti orang marah Mira. Tak, nanti yang bela ni. Yang muka Mira. Mira tanya.
Rina, fokus dulu. Tak, saya ikut. Okey. Tanya kat orang. Sorry. Korang rasa tajuk konten ni apa? Macam tu. Tanya korang jawab. Reshoot lah konten ni. Tak apa, kita reshoot. Tanya tajuk dulu. Kalau Ni jawab. macam ni mana boleh post ni? Mira janganlah Ayolah. nangis. Mana Tengok. ada Mira nangis? Kami macam Tahu. Yang post saya. Korang bagi aku lah. Tak. Bagi aku. Bagi aku dalam konten. Bukan simple saya soalan je. Tanya indah aku nak enggak. Okey, Syamira tanya. Tajuk untuk konten ni apa? Korang rasa tajuk apa untuk konten ni? 1, 2, 3. Tajuk konten ni adalah Palau Mira. Masih ada Wabi sama je. Mantap. Siapa Wabi ada? Mira minta maaf. Aku tanya waktu bagi dia. Aku tanya waktu bagi dia. Kamu. Aku dah boleh. Betul baik. Kali ni Mira kena Dorang kurang je tau. Tapi Sakit hati weh. Korang suka lah tengok dia menangis macam ni kan. Suka. nak balau. Terima kasih juga pada Mak Wen. Tadi kita bincang idea sikit kan. Sikit ya. Aku lama masuk sikit. Bang boleh jahat tu. Rina tadi. Apa aku tak cakap apa? Aku nak pergi. Batu api dia ni. Tak bercakap je senyap. Aku sampai hati aku tak tahu cakap apa. Tadi ni memang macam ni dan aku pun dia pada Dani pun dia tak buat lah. Aku pada kepala orang wah, salahnya. Mira, kita minta maaf tau. Sorry Mira, Una tak Sama dia orang yang masih macam tu. So, Mira. Ini 2 kali dah buat. Aku buat macam tu pun aku dah pesan dah kat semalam dah kena dah. Takkan nak buat lagi sekali. Tapi cakap aku je. Itu lepas depan. Tak habis makan dia. Makan ni tak habis. Memang kau puji dia nangis tu tak? Bukan. Semua kru. Bukan aku tu. Aku Mira kami minta maaf tak. Ni semua idea Ihin kan. Orang minta maaf sini Una. Beratur. Mai sini. Una, sini. Okey, aku pegangkan. Una paling jahat. Tangan bawah. Mira, sorry. Tangan kotor. Sorry tau. Tak sengaja terlebih karakter. Ya aku rasa aku jahat kot pula. Tak lah. Ya Paling aku jahat. tu. Mira lucu kau sebab Dia dah terasa. Apa dia? Kan minta, Mira lucu ke? Ada hati kecil. Okey, Fael. Fael cik sendiri. Mira, sorry tau. Tak apa, Mira okey je. Yes. Dia okey. Api minta maaf. Sorry Mira, aku minta maaf tambah budak belakang. Minta maaf semuanya. Benci, Mira tak pegang. percaya dah Ihin. Tangan kotor kau. Okey. Untuk Mira sorry. Pak Em pun menangis lah tadi. Sorry ya Mira. Nampak Pak Em menangis tadi. Aku dah sudah lah Ihin. Dah lah Mira seharian dengan dia semalam. Betul hari ni dia buat Mira. Sumpah rasa bersalah bilang Ihin. Aku sudah lah baru rapat sama dia begini-gini. Tegur ai. Mira tahu tak Pak walaupun dia tak cakap apa dia tweet. Jangan Rina. Mira. Rina minta maaf. Permohonan maaf sini. Kau berapa jam? Apa? Permohonan maaf. Minta maaf lah. Sebab dia kata Apa? dia- Tapi aku paling tak jahat. Dah ada gambar terasa Rina. Dia Rina. Ya ke? Tak ada. Jahat lah. Tak ada. Aku baru ke Ihin je tadi. So macam Mira tu biasa dapat pressure tu. Mira sakit kat Ihin je. Tapi dia nak minta maaf juga, okey? Tak apa. Dia orang tak salah. Ihin salah. Dengar tu. Ihin buat macam ni. Sorry. Dia orang baik je Mira. Okay, so itu sajalah konten kita pada kali ni. Sabar. Kau bersama. Gini. Kita keluar bagi Ihin pujuk Mira. Okay. Kau pujuk dia. Cepat sweet sikit. Okay. Mira. Minta maaf. Ihin ni selalu buat Mira macam ni. Tak Mira. Tadi cakap buat konten lain. Iya. So konten dia nak palau Mira. Minta maaf. Diorang tengok muka buruk Mira banyak kali. Tak ada nanti dah berok.
Ihin ni. Minta maaf tau. Salah Mira juga. Mana ada? Ya Mira, asyik-asyik emosi. Cuma tak tahu yang ini kita nak palau je sebenarnya. Tapi tak tahu siapa berangis. Sebab itu dah Mira dulu berangis. Sumpah tak ada niat sampai macam tu. Minta maaf. Sebab Mira tak pernah nak buat orang macam tu. Bila Mira kena, Mira rasa macam sedih lah. Macam apa ni? Untuk orang korang Mira sangat soft spoken. Saya ingat stop jap. Ingat macam peluk Mira jap. Dia pun dah. Tenang lo. Habis dah ayak mata Mira. Dah okey je. Bila nanti saatnya telah tiba. Okey Mira. Minta maaf sebab buat konten palau Mira. Tak apalah. Mira rasa Mira dah, orang kata, kena sesuaikan diri Mira dalam norma yang Mira dah pilih sekarang. Sekarang Mira dah pilih untuk berada di dalam AI team punya norm. So Mira kena adapt sendiri. Betul. So Mira dah faham lah cara kerja dia. Sorry lah sebab apa, Mira direct je menangis. Tak apa. Hingga suka tengok buat Mira nangis. Lepas ni buat lagi boleh? Okey Mira. Kan kita sebelum ni kan macam ada kena kecam ke apa kan. Maksudnya apa orang panggil, ya netizen macam diorang tak berada kat tempat kita. So diorang senang je kecam. So Mira rasa kenapa yang viewers ni ataupun netizen ataupun haters suka kecam orang? Okey, sekarang ni Ihin kena ambil tahu yang kita ni berada di dalam dunia, buat baik pun dikeji, buat baik pun dihina, apatah lagi kita kalau kita buat salah, betul? Betul. Jadi benda tu bergantung kepada diri kita. Selagi kita rasa benda yang kita buat tu baik dan dapat membawa manfaat kepada diri kita dan ataupun orang lain, so teruskan buat. Even ada orang berkata-kata. Sebab sekarang ni ramai manusia lupa memanusiakan manusia. Faham tak ayat tu? Faham. Dia rasa macam dia je betul. Tapi selagi kita rasa apa yang kita buat tu baik, berada di pathway yang betul, so teruskan buat, jangan stop. Sebab walau satu orang mengata kita, tapi ada 1000 orang yang support kita. Betul. Orang tu Mira juga. Ada pepatah, orang kata jadilah seperti kayu gaharu, lagi dibakar, lagi bau semerbaknya. So orang kata kita berada kat mana-mana pun, orang akan pandang kita baik, ada juga akan pandang kita tak baik. Jadi benda tu orang kata lumrah kehidupan. Kita tak boleh nak control apa orang yang nak buat kat kita, apa dia nak cakap kat kita kan. Sometimes dia cakap dekat kita itu pendapat dia. Maybe dekat dia, sisi dia, ada yang salah juga apa yang kita buat. Tapi kalau kita rasa dari sisi kita betul apa yang kita buat tu, teruskan. Tapi kita juga kena ambil, orang kata ambil point lah. Kalau seorang cakap is okay kot, tapi kalau ramai cakap apa yang kita buat tu macam tak okay, so kita kena muhasabah diri. Oh betul ke aku buat ni tak betul. Sometimes kita perlu juga manusia-manusia ataupun kecaman ni untuk kita perbaiki diri kita. Betul. Sebenarnya kalau kita kena kecam ke apa, ia sedikit sebanyak bantu kita juga. Kan? Sometimes dia motivate diri kita. Memang kita akan rasa macam kita at the lowest point sometimes lah kan. Tapi itu tak selamanya. Kita akan ada satu turning point tu, kita akan reflect diri kita. Oh, aku takkanlah nak ada dekat point yang sama. Betul. Aku mestilah kena ubah diri aku untuk to the next, orang kata level. So sometimes kita tak boleh marah orang kecam kita. Kita terima je. Tu that's why Mira cakap apa dalam hidup ni kita kena sabar. Saya happy juga ada orang kecam sebab diorang tengok kita. Thank you tau. Kecam lagi. Tak ada agrah. Kita tidaklah meminta untuk dikecam. Kita di dalam zaman orang kata content creator, zaman semua orang nak tonjolkan diri kan. Kita tak boleh nak expect lebih daripada orang lain. Apa yang kita boleh buat, kita buat yang terbaik je. Kan? Kita tak boleh nak expect lebih. Sometimes orang macam tengok, orang kata okey boleh terima, tapi ada setengah pihak rasa macam kenapa dia buat macam tu? Kan? So kita rasa pathway kita betul, kita buat tu memberi manfaat kepada kita sendiri dan juga orang lain, teruskan buat.
InsyaAllah kita sama-sama orang kata saling terimalah teguran. Kita tak boleh nak melenting juga lebih-lebih kan. Ya. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Mira. Sikit sebanyak dapat motivate diri Hin dan viewers juga. Ya, betul. Sebelum akhiri konten ni ada satu doa ni. So doa ni kadang-kadang In guna waktu In tengah gelisah ke apa. Tapi banyak kegunaan dia sebenarnya. Ini salah satu yang In selalu guna lepas solat ke apa ke. Bila In tak tenang ke apa. Yang akan pegang dada In. Yang akan baca doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal mawla wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billah. Amin. Sambil usap dada Hin. InsyaAllah ia akan tenangkan diri Hin. Kena usap dada Hin. Ya. Awas nanti hujan dah tak. Mira baru niat nak nyanyi hujan dah. Jangan. Maksudnya langit tak. Maksud dia orang pun ni macam wah, ni macam rahmat lah. Nampak hujan rahmat. Nyanyi lagi. Tak apa. Kita nak shoot malam ni. Terima kasih pada family kita orang, ibu, keluarga, saudara, kawan-kawan, pada In Mas kita, Cumi Moris, Curah Troopers, Acura Army, In Comenga, Mira Flawless, dan terima kasih kepada Kak Ida yang banyak bantu kita orang dan banyak bagi hadiah kat kita orang. Teruskan bagi hadiah. Terima kasih. Minta. Tergerogol. Hello. So kita akhiri konten. Selepas turunnya hujan. Untuk pengetahuan korang, ini betul hujan tau. Ni tengah hujan. Okey. Selepas turunnya hujan, pasti adanya Acura. Lagi. Kan kat sini.